di sini dia pernah dibuli tuan-tuan, yang mana dia juga adalah bukan ahli Circle 19, cuma dia tahu tentang kewujudan Circle 19. Prosiding inkuest kematian Allahyarhamah Zara Karina Mahade, pelajar tingkatan 1 SMKA Tun Datu Mustafa Papar, terus membuka lembaran baru yang penuh persoalan. Daripada saksi kanak-kanak ke-11 hingga saksi ke-16, mahkamah telah mendengar keterangan mengejutkan yang menggambarkan suasana sebenar di asrama tentang budaya pelajar, pengaruh kumpulan tertentu dan insiden malam 15 Julai 2025 iaitu malam terakhir sebelum Zara ditemui tidak sedarkan diri. Namun setiap kenyataan yang muncul membawa satu persoalan besar. Adakah semua ini kebetulan atau sebenarnya tersusun menjadi rentetan peristiwa yang membawa kepada tragedi itu? Saksi ke-11 ialah seorang pelajar senior yang mengenali arwah Zara di asrama. Dalam keterangannya, saksi ini mendedahkan bahawa dia pernah dipanggil dan dimarahi oleh pelajar senior lain lalu membuat laporan kepada guru kerana berasa tertekan. Namun, apabila ditanya oleh pihak mahkamah, dia tidak dapat mengesahkan sama ada laporan itu pernah diambil tindakan atau tidak. Sementara itu, saksi ke-12 pula memberi gambaran positif tentang kepribadian Zara. Katanya, arwah merupakan seorang pelajar yang sopan, peramah dan ringan mulut, sering menegur rakan-rakan dengan ucapan Assalamualaikum. Gambaran ini membina imej Zara sebagai pelajar yang baik yang tidak menunjukkan sebarang masalah disiplin atau emosi. Tetapi, di sebalik sifatnya yang lembut dan penyayang itu, persoalannya timbul. Adakah Zara sebenarnya menyembunyikan tekanan yang tidak pernah disuarakan kepada sesiapa? Aktivis masyarakat yang meneliti prosiding ini menegaskan bahawa keterangan daripada saksi ke-11 hingga ke-13 membuka ruang kepada banyak persoalan baru. Menurut aktivis itu lagi, saksi berikutnya iaitu saksi ke-14, ke-15 dan ke-16 menyimpan keterangan yang jauh lebih berat termasuk percanggahan kenyataan, emosi malam kejadian dan kronologi detik terakhir sebelum Zara ditemui tidak sedarkan diri. Persoalannya kini, adakah keterangan tiga saksi awal ini sudah cukup untuk menggambarkan tekanan yang berlaku di asrama itu? Atau adakah jawapan sebenar masih tersimpan dalam keterangan saksi ke-14 hingga ke-16 yang membuka lembaran baru dalam mencari kebenaran kematian Zara Karina Mahade? Saksi kanak-kanak ke-11 adalah yang berkongsi tentang perihal keadaan Zara, yang mana dia kata saksi ke-11 ini bagi tahu kata Zara ini adalah seorang pelajar yang ramah, menegur kawan-kawan dia Assalamualaikum kan. Itu adalah dialog yang dikongsikan oleh saksi ke-11 dalam proceeding inquest kepada hakim coroner. Saksi ke-11 kanak-kanak bagi tahu tentang Zara ini, kalau dia makan, dia akan suka untuk berkongsi makanan dia dengan kawan-kawan dia yang lain. Dia mengetahui lanjut tentang Circle 19. Dia kata Circle 19 ini adalah kumpulan pelajar satu batch senior. Ada 19 orang ahli, kan? Dia tahu secara rapi dan detail tentang Circle 19 ini. Dan dia juga menceritakan, saksi ke-11 ini juga menceritakan bahawa dia juga pernah mengalami pengalaman di mana dia dipanggil oleh senior dan dimarahi oleh senior. Dan saksi ke-11 ini juga bagi tahu kepada mahkamah tentang dia sendiri pernah buat report kepada cikgu. Cuma sayang, 1000 kali sayang, dia tidak dapat mengesahkan kepada mahkamah sama ada report dia kepada cikgu disiplin ataupun warden asrama diambil tindakan lanjut ataupun tidak. Dia ialah pelajar senior. Sebagaimana yang saya tuliskan ataupun mudahkan di sini, dia pernah dibuli tuan-tuan, yang mana dia juga adalah bukan ahli Circle 19, cuma dia tahu tentang kewujudan Circle 19. Dia memperihalkan tentang bagaimana
beberapa tindakan senior yang mana memanggil, memaki dan juga menginterogasi pelajar junior ini adalah di luar bidang skop pelajar di asrama tersebutlah. Saksi ke-12 adalah pelajar senior, dan yang kedua, saksi ke-12 ini ialah ahli kepada kumpulan Circle 19. Masa dia jadi junior juga dulu, dia pernah beberapa kali didera physically oleh pelajar senior, dan dia juga pernah ada pengalaman dihambur dengan kata-kata kesat kepada dia lah. Ketika mana dia memberikan keterangan di mahkamah minggu ini, awal minggu ini, dia bagi tahu tentang penggunaan istilah MA ataupun mesyuarat asrama. Beza juga dengan MB, mesyuarat bilik. Ini dia kongsikan dan dia dedahkan kepada mahkamah. Inilah dia bagi tahu, kata senior yang panggil Zara ni masuk ke dom sebelah dalam keadaan senior hanya bertanya, tidak menjerit, tidak memaki, tidak menggunakan perkataan kasar. Ketika malam 15 Julai itu juga, dia kata dia tengok Zara dalam lingkungan pukul 3 pagi dari tingkat 3 asrama, ketika mana Zara berada terdampar di dalam longkang. Ya. Ketika itu kan Zara tak sedarkan diri kan. Saksi ke-13 ini, saya fikir tuan-tuan pun belum lupa lagi. Di mana saksi ke-13 ialah yang tinggal satu dom dengan Zara. Dan saksi ke-13 inilah yang mendedahkan kepada mahkamah tentang budaya torehan lengan yang disebut dengan terma barcode, ataupun yang kita panggil macam, Allah Akbar, apa benda okey. Ni barcode ni macam mana, tuan-tuan tengok sini. Inilah contoh bagaimana, ini contoh secara ringkas lah barcode itu, ya. Dia lebih kurang macam gini. Ini dipanggil barcode. Dan bentuk inilah yang ditoreh pada bahagian lengan pelajar-pelajar asrama. Dan dia kata amalan menoreh lengan dengan bentuk barcode ini adalah amalan turun-temurun dan dianggap sebagai trending di kalangan pelajar-pelajar SMKA Tun Datuk Mustafah yang tinggal dekat asrama lah. Kata pelajar yang tak toreh tangan ni dianggap sebagai ketinggalan ataupun out of date. Kerana kebanyakan ataupun majoriti daripada student asrama kat situ memang toreh tangan. Jadi pelajar-pelajar ni saya faham, dia ada satu bentuk fear of missing out ataupun FOMO kan. Dia FOMO. Macam orang lain pakai baju warna kuning, semua dia nak pakai baju warna kuning. Macam gitulah. Kalau nampak ramai yang pakai baju kuning, dia nak pakai baju kuning juga kan. Soal sakit ataupun tak sakit, saya fikir sakit lah semua sebab toreh kan, dalam keadaan sedar dan waras mesti dia sakit. Cuma yalah, disebabkan rasa nak sama dengan kelompok yang ramai, itu sebab dia mengabaikan rasa sakit itu kan. Dan saksi ke-13 ini juga mengakui di mahkamah dia pernah buat torehan tangan itu, dia sendiri pernah buat. Bila? Dia kata masa dia form 1 2 kali dia buat. Dan last time dia buat torehan itu adalah pada hujung tahun masa dia form 2 ataupun tingkatan 2. Kan masa itulah. Ini juga bagi tahu, adakah soalan kita, adakah cikgu tahu ataupun tidak amalan toreh tangan ini? Sebab toreh tangan ni sakit. Toreh tangan ni bukan amalan orang Melayu, bukan amalan agama kita. Melainkan ia hanyalah amalan ataupun budaya yang diamalkan oleh sekumpulan pelajar yang dianggap trend di asrama SMKA Tun Datuk Mustafah. Jadi jawab kepada soalan tentang adakah cikgu tahu ke tidak ini, saksi ke-13 bagi tahu, kata dia mengesahkan yang mana cikgu-cikgu sekolah itu tahu. Cikgu sekolah itu tahu, tuan-tuan. Saya pun tidak pasti mengapakah saksi ini mendedahkan tentang amalan dan budaya torehan tangan di mahkamah. Ya, kerana apa? Kerana timbul satu persoalan dalam
dalam hati saya lah. Saya jadi tertanya-tanya. Adakah amalan torehan tangan itu cuba dikaitkan dengan kematian Allahyarham Zarah? Kan? Adakah ianya signifikan dan relevan berkait dengan punca kepada kematian Allahyarham Zarah? Kan? Malam 15 Julai 2025, saksi ke-13 ini, dia dipanggil oleh beberapa orang pelajar senior, tuan-tuan, untuk menyelesaikan kes yang melibatkan Allahyarham Zahra Khairina di dalam dom sebelah. Ketika itu, kes yang melibatkan Allahyarham Zahra itu dikatakan kerana tuduhan mencuri kad bank seorang pelajar junior. Saksi ke-15 dan 14 dan 15 ini pernah mendedahkan kepada mahkamah semalam. Dia ialah salah seorang yang dikatakan mangsa kecurian, dan dia kata lepas daripada dia minta supaya Zahra mengaku, Zahra menafikan. Dia minta Zahra mengaku kan. Zahra tak mengaku dan Zahra menafikan tuduhan mencuri. Lepas pada Zahra menafikan, dia keluar, dia panggil seorang pelajar, kawan dia kan. Saya menganggap, ini anggapan saya lah, saksi ke-13 ini adalah salah seorang yang dipanggil ketika itu oleh kawan dia kan. Ada kan yang kita duk cerita tentang saksi ke-15 tu, yang mana lepas dia marah dekat Zahra, Zahra tak mengaku dan Zahra menafikan tuduhan mencuri, dia keluar daripada bilik. Lepas dia keluar, dia pergi mana? Dia panggil kawan dia. Untuk apa dia panggil kawan dia ni? Untuk backup. Kan? So kawan dia datang. Dan saya menganggap bahawa kawan yang dipanggil oleh saksi ke-15 inilah kawan dia. Saksi ke-13 ini. Ya? Ini orang sama. Sebab apa? Sebab dia kata dia dipanggil. Ini saksi ke-13 bagi tahu yang mana dia dipanggil oleh kawan dia yang senior juga. Satu batch lah dengan dia lebih kurang. Pelajar senior juga panggil dia. Kenapa? Kerana nak menyelesaikan apa yang berlaku yang dikaitkan dengan Allahyarham Zahra kerana tuduhan mencuri itu. Dan dia juga berkata lah, dia kata masa dia dalam bilik asrama malam itu, pelajar senior marah kepada Zahra di hadapan pelajar lain. Dan sekitar jam 3 pagi, kawan dia memaklumkan seseorang telah pun jatuh daripada bangunan. Saksi kemudian melihat Zahra terbaring di bawah asrama dalam keadaan tak sedar. Okey. So saksi ke-13 ini saya fikir ialah berdasarkan kepada keterangan dia dan didedahkan oleh peguam, seolah-olah menunjukkan yang mana dia ini tidak terlibat secara langsung, melainkan dia ini hanya dipanggil oleh kawan dia yang senior. Dan berkebetulan apabila dipanggil, dia pergi ke tempat di mana Zahra dimarahi itu. Dan dia mengakui kepada mahkamah bahawa Zahra memang benar-benar dimarahi oleh beberapa orang pelajar senior. Ya. Saksi ke-14 ini tuan-tuan, dia ialah ketua bilik ataupun ketua asrama lah. Dia bagi tahu. Yang mana dia kata Zahra disoal oleh beberapa orang pelajar. Pelajar senior yang menyoal Zahra ini, soal tentang apa tuan-tuan? Soal tentang kecurian dan kehilangan barang yang melibatkan pin bendera. Ini saksi ke-14. Dia kata, dia sendiri bertanya kepada Zahra tentang kehilangan pin bendera. Dan kata dia, Zahra nafi. Yang mana pin itu diambil oleh Zahra. Kan? Okey. Setelah itu, apa lagi yang dia bagi tahu? Apa lagi maklumat penting yang didedahkan dan dia mengakui dalam mahkamah? Saksi ke-14 ini mengakui bahawa ada penggunaan jeritan dan kata-kata kesat kepada Allahyarham Zahra. Dia kata dia mengaku bahawa pada malam itu dia sendiri menjerit dan menghamburkan kata-kata kesat. Seperti perkataan apa tuan-tuan? Seperti penggunaan perkataan bodoh dan juga sial. Ini dia guna. Saya hanya quote by quote saja. Ya? Dia gunakan perkataan itu. Dan bila Zahra tak mengaku tuduhan hilang pin bendera dan barang ini, apa yang didengar dan dilihat sebelum menemukan Zahra. Okey? Apa yang dilihat dan didengar sebelum menemukan Zahra. Dia kata
Dia memberitahu kepada mahkamah bahawa pada waktu awal pagi ada bunyi seperti benda jatuh. Beberapa saksi juga nyatakan terdapat darah pada simen berhampiran kepala Zara bila ditemui, tetapi butir tepat siapa yang melihat darah itu dikemukakan oleh saksi lain dalam prosiding lah tadi. Dan dia ada bagi tahu kepada mahkamah bahawa dalam keterangan dia terserlah bahawa Zara telah dipanggil dan disoal siasat oleh beberapa pelajar senior malam itu, dan saksi mengesahkan bahawa wujudnya perbincangan ataupun konfrontasi berkumpulan mengenai kehilangan barang. Okey, itu yang dia kongsikan dalam mahkamah. Di mana saksi ke-14 ini, tuan-tuan, dia ialah pelajar senior yang memarahi Zara, ya, memarahi Zara. Saksi ke-12 yang bagi tahu kepada mahkamah bahawa Zara tidak ditengking, Zara tidak dimarah, Zara tidak dihambur dengan kata-kata kesat. Ya, saksi ke-12. Dan saksi ke-14 jugalah yang bagi tahu kata ada wujudnya, ada mendedahkan bahawa ada bentuk komplot dalam dom Zara. Ya, ada dia mendedahkan bahawa ada komplot. Okey, jelas. 12 ini adalah saksi yang pertama kali menjumpai Allahyarham Zara. Ya. Saksi ke-15 inilah yang mana menemui Allahyarham Zara tidak sedarkan diri di dalam longkang buat kali pertama sebelum dijumpai oleh saksi kedua, iaitu Linah Mansudin, kan. Lepas daripada dia jumpa Zara, kemudian dia kata dia tak nampak. Sebab apa? Sebab dia tak pakai spek. Masa tu anggaran waktu pukul 3 pagi. Dia kata dia inilah yang rabun, tak pakai spek. Dan dia kata memang amalan dia adalah bangun pukul 3 pagi. Dia bangun pukul 3 pagi ni pasalnya dia tak nak queue toilet. Dia tak nak beratur untuk siap-siap. Dan kemudian dia tak nak beratur iron baju, cuci baju. Dan dia juga bagi tahu kata awal-awal bangun ni bersiap-siap untuk apa? Untuk pergi ke surau. Tuan-tuan, bangun pukul 3 pagi nak pergi surau ni untuk apa? Untuk solat lah, kan. Itu anggapan baik kita lah, husnuzon kita. Agaknya saksi ke-15 ini adalah seorang yang bertahajud, ahli solat, ya. Jadi itu sebab dia bangun awal. Walaupun perakuan dia mengenai amalan bangun awal dia ini di mahkamah semalam, kemarin, kita juga jangan pernah lupa yang mana buat pertama kali didedahkan oleh saksi, di mana saksi itu ialah Linah Mansudin. Linah Mansudin sebelum ini kata apa? Linah Mansudin pernah bagi tahu kepada mahkamah bahawa pukul 2, pukul 3 pagi keadaan memang tenang setenang-tenangnya kerana tidak ada seorang pun yang bangun ketika itu. Ya, tidak ada seorang pun yang bangun ketika itu. Ini jawapan yang diberikan oleh Linah Mansudin ketika mana disoal balas oleh Shahlan Jufri, lawyer yang mewakili family Zara sebelum ini. Saya ronda pukul 2 pagi di blok Rabiatul Adawiyah. Dia kata keadaan tenang setenang-tenangnya kerana tak ada gangguan manusia ketika itu. Okay? Cumanya ialah ada berlaku perselisihan dekat situ dari sudut keterangan. Kerana apa? Kerana saksi ke-15 ini mengakui dia memang suka bangun awal. Kan? Dan masa dia bangun awal pagi tu, dia kata kerana dia dengar something jatuh yang kuat. Dia kata dia dengar something yang jatuh, cuma dia tak dapat pastikan apa benda yang jatuh tu. Ini dia bagi tahu dalam mahkamah kemarin. Dan lepas pada tu, lepas dia dengar tu, dia pun tersedar. Lepas dia tersedar tu, dia kejut kawan dia. Kan? Dia kejut kawan dia. Kawan dia tak nak bangun lah. Dan pula bila kawan dia tak nak bangun, dia pun turun lah. Dia turun. Turun untuk apa, tuan-tuan? Turun tu adalah kerana dia nak mendobi pakaian dia. Dia bagi tahulah. Saya tak tambah, saya tak kurangkan. Dia bagi tahu dia nak dobi pakaian. Bila dia turun, dia tengok ada
jasad yang terbaring dekat situ. Ada jasad yang terbaring. Bila dia pergi dekat, dia pun hendak tengok siapa ni. Dia kata saya tak cam. Dia tak cam lagi. Cuma dia dengar bunyi pernafasan yang kuat. Dan dia tengok lagi, dia tak nampak. Sebab apa? Sebab dia kabur. Dan lepas pada tu dia kata, bila dia tak dapat cam siapa itu, dia pun kata dia pergi cari Linah Mansuding. Dia cari Linah Mansuding ketika itu, yang mana Linah Mansuding dalam bilik pondok Pak Gad. Dan kemudian barulah Linah Mansuding datang. Ini berdasarkan cerita dia. Dalam keterangan Linah Mansuding, sebelum ini, bulan lepas, Linah Mansuding kata apa? Dia dijumpai oleh seorang pelajar ketika mana dia sedang meronda di blok Sumayyah. Pukul 3 pagi. Betul, itu adalah satu bentuk perselisihan keterangan antara dua saksi yang berbeza. Linah Mansuding kata dia tengah meronda. Sedangkan saksi ke-15 ini kata Linah Mansuding dekat bilik Pak Gad. Jadi soalan saya, mana satu yang betul ni? Bila Linah Mansuding sampai di tempat kejadian, Linah Mansuding ini nak dijadikan cerita, dia cam pelajar-pelajar yang ada dekat asrama tu. Dan dia kata dia cam yang mana itu adalah jasad Zara. Dia kata dia cam itu adalah jasad Zara. Dia Linah Mansuding ini diceritakan oleh saksi ke-15, yang mana Linah ni pula dia tertinggal telefon bimbit dia dalam pondok Pak Gad. Barulah Linah Mansuding ini kata, tolong ambil phone anti kejap. Ni lebih kurang lah dia punya dialog. Tolong ambil kejap phone anti tertinggal dekat pondok Pak Gad. Kemudian budak yang saksi ke-15 ini pun pergi pergi ke pondok Pak Gad, ambil telefon anti Linah. Barulah anti Linah boleh buat panggilan dan ambil gambar. Kan? Soal buat panggilan dan ambil gambar itu memang diakui oleh Linah Mansuding, ya. Saksi ke-15 ini jugalah yang bagi tahu kepada mahkamah yang mana Zara disoal oleh beberapa orang senior ketika itu. Ketika malam 15 Julai ini, saksi ke-15 ini memang terlibat secara langsung. Dia terlibat secara langsung dalam interogasi kepada Allahyarham Zara. Dan dia juga mengatakan bahawa pin bendera dia hilang. Pin bendera dia hilang. Dan dia syak Zara ambil. Dan dia kata dia ditemui oleh seorang pelajar junior untuk menawarkan diri. Ada pelajar junior yang duduk satu dom dengan Zara ni, tawarkan diri untuk menyelongkar beg dan juga loker Zara untuk cek sama ada barang-barang yang hilang itu ada ataupun tidak dalam loker ataupun beg Zara, kan? Dia mengakui dalam mahkamah saksi ke-15 ini. Dan saksi ke-15 ini kata budak-budak ini yang duduk sekali dalam asrama Zara. Dia pun pergilah ke dalam asrama Zara. Dia ada di situ. Cumanya dia kata dia tidak memantau ketika mana pelajar-pelajar junior ini menggeledah barang Zara. Kan? Dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Syarul Nizam oleh lawyer family Zara, bagi tahu kata pelajar ke-15 ini tidak dapat mengesahkan pin yang dijumpai dalam beg Zara itu milik dia ataupun sebaliknya. Tapi dalam kenyataan lawyer Jowen Guh kata apa? Jowen Guh kata saksi ke-15 ini mengesahkan bahawa ada tulisan tangan nama saksi ke-15 ini pada pin bendera itu. Ini Jowen Guh lah punya kenyataan lah, berbeza dengan lawyer family Zara. Lepas pada tu, bila budak-budak ini jumpa, dia bawa pin bendera itu masuk ke dalam tempat Zara di kerumun itu.
dia mengesahkan ada 5 ke 6 orang pelajar yang duk kumun Zara. Lepas pada tu, yang duk kumun ni, dia tak ceritalah tengking ke apa. Dia cuma kata dia tanya dengan keadaan baik. Dia kata dia tanya dalam keadaan baik, Zara tak mengaku. Dan dia juga mengakui dalam mahkamah yang dia maki Zara. Guna perkataan apa? Bodoh, sial. Kan? Zara tak mengaku dan Zara menafikan. Lepas pada itu, dia tak puas hati. Dia keluar daripada bilik itu. Zara masih lagi dikumun oleh sekumpulan pelajar, 5 ke 6 orang. Dia keluar tu untuk apa tu? Dia keluar tu adalah untuk tujuan panggil kawan dia. Panggil kawan dia apa ni? Untuk apa ni? Untuk soal balik kepada Zara. Dengan harapan dia, kalau dia bawa seorang lagi kawan dia untuk backup, mungkinlah Zara boleh mengaku. Yang kawan dia ni siapa? Yang kawan dia ni adalah ketua DOM. Okey, ni ketua DOM. Nampak tak? Ketua DOM adalah saksi ke-14. Kan? Bila ketua DOM itu dipanggil untuk backup saksi ke-15 ini, bila dia nak tanya kepada Zara, apa lagi Zara jawab? Zara masih lagi menafikan dan Zara tak mengaku yang mana dia ambil pin bendera milik saksi ke-15. Dan dia kata dia tengking lagi. Lepas pada tu tuan-tuan, dia kata lepas selesai tanya, Zara tak jawab, tak mengaku, dia kata dia keluar. Ramai-ramai ni keluar. Dia keluar. Lepas dia keluar, dia tak tahu lagi Zara kat mana. Dan dia kata last time dia tengok Zara adalah ketika mana Zara berbaring di depan loker bilik dia atas lantai. Dan dia kata last time dia cek keadaan Zara ini adalah apabila dia nak pergi tidur di dom sebelah, yang mana dia lalu ketika dalam perjalanan itu dia lalu di tandas dan dia jenguk ke dalam tandas. Dia tak jumpa Zara, dia tak tengok Zara, cuma dia kata dia jenguk ke tandas. Okey, bila dia jenguk dia kata apa? Dia tak jumpa apa-apa. Cumanya bila dia sampai ke lokasi yang dia nak pergi tu, dom sebelah itu, dia kata budak-budak, pelajar-pelajar bagi tahu kepada dia, kata Zara tengah menangis dalam tandas. Kan? Zara tengah menangis dalam tandas. Dan dia juga bagi tahu, kata budak-budak tu bagi tahu kat dia yang mana Zara menjenguk kepala daripada dinding tandas tu kan. Macam inilah. Dinding tandas kan tak rapat dengan bumbung kan. Dia ada ruang tu. So Zara mengeluarkan kepala daripada antara dinding ni. Contoh macam gitulah jenguk. Itu kata dia lah berdasarkan kepada perkhabaran daripada kawan ataupun budak-budak dalam dom tersebut lah. Itulah last time yang dia ambil tahu tentang Zara sebelum esoknya dikatakan Zara tidak sedarkan diri. Keterangan daripada pakar forensik awal-awal inquest, dia kata apa? Dia kata body orang perempuan ni dia berat ke bawah kan. Dia punya pusat graviti dia ni lebih rendah berbanding lelaki. Maksudnya possibility dia untuk panjat dinding ke, panjat penghadang ke, dia agak rendah sikit possibility dia. Sebab itu orang perempuan ni dia lebih berat berbanding lelaki. Maksudnya walaupun berat Zara ni 70 kilo kan, dia seolah-olah agak susah possibility dia untuk memanjat tu kan. Macam itulah lebih kurang. Yang kita semua jangan lupa lah, dia kata kepada mahkamah dan dia mengakui dalam mahkamah yang dia tidak mengenali Zara secara rapat dan peribadi. Tuan-tuan, saksi ke-16 ini ialah pelajar. Dia ialah pelajar tingkatan 5 tuan-tuan, saksi ke-16 ini. Dan tuan-tuan, saksi ke-16 ini dia mengakui dalam mahkamah juga tentang di mana dia tidak ambil pot pun ketika malam 15 Julai Zara dipanggil itu kan. Dia tak ambil pot, dia tak tahu. Dia bagi tahulah benar ataupun tidak tu cerita kedua. Cuma dia kata dia tak ambil peduli pun pasal malam 15 Julai itu. Dan dia kata
dia menceritakan juga tentang perihal Allahyarham Zara kan. Yang mana dia kata Zara pernah dihina, Zara pernah diejek tuan-tuan. Dan ada beberapa laporan yang mengatakan bahawa laporan tersebut sampai kepada telinga dia, yang mengatakan bahawa Zara pernah digelar sebagai Zara bermasalah. Dan dia bagi tahu kepada mahkamah. Cumanya itu adalah khabar angin yang sampai ke telinga dia. Bila dia bagi tahu kepada mahkamah pula, keterangan saksi, keterangan dia sendiri, pandangan dia sendiri kepada Allahyarham Zara apa dia? Dia kata Zara tak ada masalah apa pun. Dan Zara ini adalah pelajar yang happening, tak ada buat masalah apa. Cuma khabar angin, khabar buruk kepada Zara itu pernah sampai ke telinga dia. Dan dia juga mendedahkan kepada mahkamah bahawa Zara mungkin kurang digemari ataupun kurang selesa oleh pelajar-pelajar lain, tapi tidak menunjukkan tanda ada masalah mental ataupun emosi yang ketara lah kepada Zara. Dia tak ada interaksi langsung pun dengan Zara, kan? Dia mengakui bahawa dia tak ada interaksi direct way pun dengan Zara. Saksi ke-16 ni siapa? Pertama, dia ini faktanya dia ialah pelajar senior. Saksi ke-16 ni Badar. Dia Badar. Dia pun tidak dipanggil untuk menyoal balas Zara pada malam tersebut, dan dia logik lah orang tak panggil dia. Kalau panggil dia tak jadi apa lah kan. Orang mana ada orang panggil pengawas bila nak ragging orang lain. Itu tidak kan. Dia tak banyak bagi keterangan tentang malam kejadian 15 Julai ketika Zara dipanggil itu. Cuma dia ada tengok lah ketika mana Zara tidak sedarkan diri itu. Dia ada ketika itu. Cuma dia tak terlibat. Saksi ke-16 ini tidak, seolah-olah agak jauh sikit dengan keterlibatan dengan malam 15 Julai itu, kan? Mana Allahyarham Zara dianggap remeh oleh sesetengah pihak yang merasakan bahawa nyawa Zara ini lebih murah daripada pangkat dan jawatan dan kedudukan. Maka Allah ini dia sebagaimana kita semua diingatkan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, kan? Allah ini dia tidak tidur dan dia tak mengantuk. Kalau sama, most of the witness ni, saksi-saksi ni, orang sekolah ada yang satu batch, ada yang saksi berbeza batch. Cuma majoritinya saksi satu batch. Bila satu batch, sekolah di sekolah yang sama, belum berpindah. So what do you expect? Kan, you jawablah sendiri. Okay?